Kalau kau nak bayar, kau bayarlah. Aku tak nak. Tapi kita dah janji. Kalau tak, hajat kita tak tertunai nanti. Aku betul-betul menyesal ikut kau. Rahmat tu dah banyak bayar aku susah. Wait. Assalamualaikum. Salam. Seorang je, Ismail mana? Tu. Apa adik kecil kita buat kat situ? Entah. Cuba kau tengok muka dia tu. Monyok semacam. Dia merajuk dengan Pak Din lagi ke? Aku rasa lah. Aduh, payahlah macam ni. Aku rasa kita salah, Daniel. Apa pula kita salah? Orang yang sepatutnya disalahkan, Pak Din, bukan kita. Yelah, kita pun salah juga. Sebab kita manjakan dia sangat. Kita layan dia tak macam yang lain sebelum ni. Pak Din pun sama. Isma sayang mainlah duduk kat sini. Macam nak bincang ni duduk jauh-jauh. Tak payah. Biar korang je bincang dengan atuk keras kepala tu. Nanti nak keluar dari sini, korang brief aku. Aku rasa mungkin betul juga cakap dia tu kot. Kita salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa masalah Nadara tu? Takkan merajuk juga lagi kot. Apalah. Aku ada meeting kat pejabat hari ni. Jadi Zack, dalam sampul ni tugas untuk kau dengan Ismail untuk hari ni, ya? Oh. Tapi panggil Ismail je, Tak apalah, tak apa. Biarlah dia begitu. Dia tengah marahkan aku sebab tak mau ambil sikin balik. Biarlah, mengajuk untuk buat sementara tu. Apa yang Pak Din nak saya buat, Pak Din? Daniel, aku nak kau ikut aku pejabat. Kerana kau tahu je lah aku tak kerti sangat pakai komputer semua tu. Zat, baca dalam ni betul-betul, ya. Ikut arahan ni betul-betul. Okey. Zat. Nah, kunci. Daniel, yang itu. Ismail, Pak Din pergi dulu, ya. Macam mak dia juga. Masalah saka. Kita cuma kena pergi tempat kubur tu dan pastikan sama ada dia dah jadi tempat pemujaan ataupun tidak.
Okey tu, kerja senang. Sekarang ni apa yang kita kena buat kalau betul kubur tu dibuat keramat? Pak Dian ada tulis dalam ni. Dia kata kita hanya perlu buat laporan pada Jabatan Agama. Lagi senang kalau macam tu. Maknanya sekarang ni kita pergi sana, masuk, kumpulkan maklumat, in and out dalam 2 jam settle. Cool. Next turning kau pergi ke kanan. Kanan? Ya. Tapi pejabat bukan sebelah kiri ke Pak Din? Kita bukan nak pergi ke pejabat. Betul. Ray, kau dah dengar pasal Mamat tu tak? Tak ada. Dah mampus agaknya. Bagus. Dia ingat senang apa nak kena dengan kita. Gos. Aku dapat satu lagi mangsa tau. Dia sanggup bayar tinggi. Ya ke? Bagus. Kalau gitu hari Minggu ni kita ada fulus. Ray, kali ni kan, aku rasa kan, kita pakai jubah hitam. Cuba. Bagus juga dia kau ni. Nampak mistik sikit. Betul lah dia. Ha. Kita tunggu siapa ni Pak Din? Macam ni ya, Daniel. Apa juga yang kau akan dengar nanti, aku mau kau rahsiakan daripada Zack dan Isma, atau utamanya Isma. Kenapa? Untuk keselamatan mereka. Okey, saya faham. Orang yang akan datang nanti ialah seorang penyelidik persaranan. Aku yang upah dia. Jadi nanti kau dengar saja ya, perbualan kami. Tapi kenapa Pak Din bawa saya seorang je? Sebab aku mahu seseorang untuk mengambil alih masalah ini nanti kalau apa-apa terjadi pada aku. Aku dah tua dah ni. Zack, kau bawa tak semua benda yang kita perlu dalam beg tu? Dah, semua ada. Manalah tahu. Tertinggal ke macam dulu? Semua gambar ni saya ambil masa saya ke kampung Mak Angkat Isma. Awak kenal tak lelaki yang dalam gambar? Bila saya tanyakan orang-orang yang pernah jumpa dengan dia, dia orang kata nama dia Rokan. Rokan. Ya. Apa dia buat dekat kampung tu? Dia nak tahu tentang Isma dan arwah Mak Angkat Isma. Pak Din pernah jumpa dia ke ni? Tak pernah. Oh ya. Semasa saya ikut dia sampai ke KL, dia ada jumpa seorang ni. Mana? Orang ni aku kenal sangatlah. Masih hidup lagi engkau, Jomas. Zack, kenapa kita tak lapor je pasal keramat ni terus pada Jabatan Agama? Kita kena kumpulkan bukti dulu sebelum buat laporan. Apa, kau ingat Jabatan Agama tu tak ada kerja lain ke? Ha? Bila dia orang dah ada bukti, baru senang dia orang buat kerja. Yang mana kita boleh tolong tu kita tolong lah. Dulu kau dengan Daniel pun buat macam ni juga kan? Ada banyak kali. Ada sekali tu aku dengan Daniel, kita orang buat laporan.
Sebab ada keramat dalam rumah. Dukun palsu ni dakwa kononnya keramat dalam rumah dia tu boleh buat orang jadi kaya. Dan keramat itu boleh bercakap. Yang lawaknya bila Jabatan Agama buat serbuan kan, baru dapat tahu. Rupa-rupanya kubur tu kubur palsu. Ada orang dalam kubur tu. Lah. Pembantu dia. Ada lagi orang kena tipu zaman sekarang ni ya. Sebenarnya semua benda ni berlaku sejak dulu, sekarang dan hingga akhir zaman nanti. Selagi tak jumpa jalan yang lurus. Wah, kau ni macam ustaz. Dakwah Ismah. Dakwah ni tak mengenal darjat. Apa saja benda baik yang kita cakap, kita buat, dakwahlah tu. Engkau pun, kalau kau pakai tudung, kau cantik, ayu gitu. Kau ni ke situ pula, dah lah jalan. Gurau pun kalau betul cakapnya, dakwah juga. Agaknya kan ada lagi tak orang-orang yang mengamalkan benda-benda khurafat ni? Ada. Iblis dan tenteranya takkan duduk diam untuk sesatkan manusia. Itu adalah sumpah Iblis ketika dahaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Iblis akan gunakan pelbagai cara untuk sesatkan kita semua. Contohnya? Si Raja Jin. Jin bernama Gempa di Rimba. Manusia yang syirik. Mereka akan lakukan apa saja untuk mendapatkan janji palsu Iblis melalui sekutunya. Jin bernama Gempa di Bukit. Jin bernama Gempa di Baru. 1000 karang kepala 7 nama engkau. Ada orang pula dalam mereka mengejar kekayaan dan kekuatan ni, mereka sanggup lakukan apa saja yang diajar oleh jin kafir dan jahat ni pada mereka. Itulah Jin Raja Jin. Jin putih saudara kau. Ada manusia yang dah sesat jauh ni, mereka sanggup mengaku saudara dengan sekutu Allah semata-mata nak memenuhi nafsunya. Mereka ni langsung tak sedar bahawa Iblis dengan tipu muslihatnya yang bijak tu berjaya menguasai manusia yang tunduk pada serakah nafsunya. Tapi macam mana dia boleh sesat jauh sekali ya? Macam aku cakap tadilah. Kunci kejayaan Iblis menguasai manusia ialah bila manusia itu sendiri gagal mengawal nafsunya. Jangan engkau rosak binasakan. Jangan engkau mencacat mencadera. Kaulah saudaraku. Kita kenalah jaga iman. Lagi, kena sederhana dalam segala urusan. Ya, Cik Isma.
Kita kena ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan segala yang batil tu. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Sekarang ni kita kena hapuskan keramat dalam hutan ni. Paden, betul ke gudang tu pejabat Jongos? Mengikut laporan Dali, dia itulah tempatnya yang dia mengingkori si Rokan dengan Jongos. Macam mana Pak Den boleh kenal dia? Sebenarnya aku kenal Jongos dah lama. Kali terakhir kami berjumpa di Palembang. Oh, itu di Indonesia kan? Pak Den buat apa kat sana? Masa muda dulu, Pak Den pernah buat ekskavasi bahan sejarah di kawasan Bukit Seguntang. Oh, Bukit Seguntang bukan di mana Cipta Raja bermula? Yalah, tapi tak semuanya. Dan bukan itu saja. Apa dia lagi, Pak Den? Zaman itu, kesempurnaan Islam masih belum lagi sampai ke dunia Melayu. Jadi hidup kejahilan masih mencengkam bangsa kita. Ri, apa dia buat kat sini tu, Ri? Entahlah. Tapi kalau dia nak kacau tempat keramat kita tu, kita kena halang, Gaus. Ya. Apa dia tunggu, jom. Jangan. Ha? Tunggu, kita tengok daripada jauh je. Itulah Jongos. Jadi apa kita nak buat sekarang, Pak Den? Ikut dia. Walaupun tempat ni kat dalam hutan, tapi bersih ya. Mungkin ada orang yang datang jaga tempat ni. Dulu kat kampung aku dia orang kata keramat ni dijaga oleh makhluk halus. Entahkan ya, entahkan tidak. Tu, cuba kau tengok tu. Saya ada colok, lilin, kain semua. Memang sah tempat ni diorang gunakan sebagai tempat pemujaan. Kubur siapa agaknya ni ya? Tah. Macam mana kat tengah-tengah hutan ni boleh ada kubur? Dah, kau jangan fikir semua tu. Kau bawa keluar kamera kau. Kau ambil gambar-gambar ni semua. Ini semua bahan bukti. Memang sah tempat ni disalahgunakan.
Okeylah. Aku rasa dah cukup dah gambar ni. Kalau kita keluar sekarang, sempat lagi nak pergi pejabat agama tu. Jap. Aku nak roboh ke tempat berteduh ni. Jom. Kau nampak dia? Yang baju kuning tu? Ya, nampak. Dia tak kenal kau. Jadi kau ikut saja ke mana dia pergi. Kalau dia masuk mana-mana, kau pun masuk sama. Ya? Kau ikut ke dia. Baik. Semar. Aku rasa ada yang tak kena lah dengan kubur tu. Apa dia, Zack? Tak, macam aku rasa macam tak sedar hati je. Tak apalah, aku rasa kat depan tu ada sungai. Apa kata kalau kita rehat sekejap? Okey. Kurang ajar! Ini mesti kerja dia orang ni! Dah kau. Aku cakap tadi kau dia orang. Kau tahan aku apa? Tengok. Satu lah kau ni. Jom, kita kerja dia orang. Isma, bawa keluar kompas. Kau cek ke arah kiblat. Isma, aku baru perasan apa yang tak kena dengan kubur tu tadi. Apa dia? Kubur tu tak ikut arah kiblat. Maksud kau, kubur tu bukan kubur orang Islam? Mungkin. Mungkin juga kubur tu kubur buatan manusia. Dibuat dengan bertujuan untuk menipu orang.
Zack, aku terlarat dah. Tu nampak tu. Kau pergi menyuruk kat dalam tu. Aku cuba tarik perhatian dia orang. Nanti bila dah selamat kau keluar, kau pergi lari ke kereta, kau minta tolong. Tak nak, Zack, bahayalah. Sebab jangan melawan, pergi cepat. Zack! Dengar cakap aku. Bangun, pergi cepat. Bangun. Dia orang ke sana. Jom kita berbual. Norden. Masih sihat lagi kau, aku tengok. Kau pun sama, aku nampak. Oh. Aku baru tinggalkan budak suruhan kau di belakang tadi. Tapi kau jangan risau. Aku tak sentuh dia pun. Aku dah berubah sekarang. Sejak bila kau berubah? Dunia pun dah berubah. Apatah lagi kita ni manusia, Norden. Aku nak percaya sangat cakap kau tu. Tapi dah datangnya dari lidah kau, susahlah sikit. Apa kata kita berbual sambil berjalan? Silakan. Kau masih bersopan santun seperti dulu.
Aku tahu apa kau cuba nak lakukan, Jongos. Mesti kau sangka aku yang buruk-buruk, kan? Ha? Kita bukan baru sehari berkenalan. Ha. Ya. Aku pun masih ingat lagi apa yang kau pernah buat dekat aku dulu. Aku beri kau peluang. Tapi kau cuba merubah hakikat hidup. Kau ingat kau tahu sangat ke tentang hakikat hidup? Hidup ni tak semudah yang kau sangkakan lah, Nordin. Namanya hidup. Mana ada jalan singkat. Kau cuba cari jalan mudah. Tapi salah. Itu pendapat engkau. Aku tahulah. Engkau ada gedung, ada kilang. Tapi semua yang kau ada tu, aku dapat dengan cara aku yang tak pernah kau setujui. Sebab cara kau tu salah. Kita boleh berbalah tentang perkara ni sampai ke akhir zaman. Tapi masalahnya, aku tak ada masa sekarang. Jadi kita berpisah di sini aja lah. Jongos, ada satu perkara yang kau tak pernah dapat dan tak akan dapat. Kita sama-sama tahu apa perkara itu. Sampai di sini aja, Nordin. Hoi. Jangan kau apa-apakan anak buah aku. Nordin, apa yang dibuat kan? Apa? Cerita lama je. Sebaik kau ada semua. Kalau tak, buta je aku kena sumpit. Sumpit beracun pula tu. Habis tu apa lagi? Belanja aku lah malam ni. Okey. Tak sangka pula kan? Kerja senang jadi urusan polis. Itulah, kita ni manusia. Kita mampu merancang. Tuhan yang tentukan semuanya. Tapi tak apa, yang penting sekarang ni, 2 ekor penipu tu dah pun berengkok dalam penjara. Makanlah dia orang roti kering kan? Betul tu. Tapi Zaid, kerja kita tak siap lagi lah. Apa lagi yang tak siap? Jabatan Agama. Oh, tak apa lah. Itu esok awal-awal pagi aku pergi buat laporan. Jom. Salah. Kau orang Daniel juga. Hai, happy nampak korang ni? Rasa kaya je? Yang penting semua sudah. Tinggal sikit je lagi. Pak Din mana? Pak Din dah balik lah. Kau buat apa dengan Pak Din hari ni? Macam biasalah, aku tolong je. Kira kau ni jadi macam sekretari bidang terjun lah. Dia kurang macam tu lah.